Lebih 2.3 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya Utara Selatan Kendalian Plus Malaysia Berhad setiap hari mulai Rabu depan sempena Aidilfitri. Peningkatan mendadak trafik mencecah lebih 21% dijangka pada 18 hingga 20 Mac dan 27 hingga 29 Mac ini. Pengarah Urusan Plus Datuk Nik Airina Nik Jaafar berkata, tempoh berkenaan bakal menjadi waktu puncak pergerakan orang ramai pulang ke kampung serta kembali semula ke Lebah Kelang selepas cuti perayaan. Pihak Plus akan menggerakkan lebih 6,000 petugas-petugas khas untuk perayaan ini dan ia termasuk juga beberapa pasukan-pasukan di Lebuh Pejabat, Region Office dan Section Office. 34 lokasi Smart Lane juga akan dibuka di lokasi strategik bagi meningkatkan kapasiti trafik. Kelajuan maksimum yang dibenarkan di laluan berkenaan adalah 60 km sejam kerana lorong itu lebih sempit berbanding lorong utama. Mula daripada 18 hingga 30 Mac, tidak akan ada penutupan lorong yang melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan rutin kecuali kalau ada emergency, kerja-kerja emergency yang perlu penyelenggaraan ataupun repair segeralah.